Ni dia. Wow, bunyi dia. Sebab sedap. Jangan lupa subscribe, klik like dan juga klik loceng. Ini adalah buat cucur mudah je, cucur bawang bilis. Tada, beli online je. Ina guna cucur bawang, tepung cucur bawang ada bili dan macam biasa ikan bilis mata biru. Ikan bilis dia memang bagus. Okey, korang boleh beli online. So, ini tekstur tepung dia. So, korang tak tambah apa-apa lah. Goreng macam ni pun boleh sedap, confirm sedap. Tapi Ina nak tambah ikan bilis. So, kita tambah ikan bilis. Tak banyak boleh, sikit boleh. Kemudian masukkan 225 ml air dan kacau. So, ini buat tekstur dia macam ni. Tak nak saya sangat. Kita boleh bulat. Di sini dah masukkan ayam goreng. Okey, Ina guna sudu kecil je. Tapi kalau mak-mak kita, nenek-nenek dulu, pakai tangan je. Kecil sangat. Tak extra sikit ni. Sebab dia ada ikan bilis kan. Ni ikan bilis mata biru saiz M. Okey, boleh terbalik-terbalikkan. Macam biasa lah, goreng-goreng cekodok macam mana. Panas-panas tak. Goreng sampai garing tau. Garing-garing. Kuning-kuning rangut gitu. Ikan bilis dia mana? Ikan bilis dia. Ikan bilis dia lembut tau. Ikan bilis dia tak lihat, lembut sahaja ikan bilis dia. Tada. Tada, dah siap cucur bawang bilis. Bija. Pagi ni Mami buat simple je. Mami malas lah kita buat cucur bawang bilis. Wow, bunyi dia. Dah tak Lija? Udah, ikan bilis dia tak lihat tau. Kalau korang guna ikan bilis biasa, ikan bilis dia akan lihat sikit kan. Ikan biasa lembut kan? Sedap kan? Sedap. Jangan lupa beli online je. Senang, tak banyak kedai. Senang kan? Kalau bawa kedai, nanti Mami gaduh-gaduh dengan dia. Apa nak bawa dia pergi kedai? Semua dia nak. Jadi banyak benda yang beli online. Dia suruh apa? Cakap dengan semua-semua tu? Sebab sedap. Ini buat tak pedas, tak ada cili ke apa. Kan? Kan? Mesra kanak-kanak kan? Cakap dekat apa semua-semua tu? Tu off record tadi pandai apa dia cakap.